Kalau anda dapat panggilan ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam KP5, jangan main jawab je ikut rasa hati. Exam ini dijalankan pada 20 Januari 2026 pada 9 pagi hingga 5 petang, tempoh masa 1 jam 30 minit, kekosongan 10 dan simpanan 20. SPA bukan buat ujian ni suka-suka. Ini tapisan tentang sikap dan mentaliti anggota pertahanan awam. Antara aspek penilaian psikometrik KP5 ni, yang pertama disiplin dan kepatuhan arahan, yang kedua kawalan emosi dalam situasi kecemasan, yang ketiga kesanggupan berkhidmat dan semangat berpasukan, dan yang keempat keberanian membuat keputusan, yang kelima integriti dan amanah. Contoh soalan 1, saya mampu mematuhi arahan ketua walaupun arahan tersebut perlu dilaksanakan dalam keadaan berisiko. Jawapan dicadangkan sangat setuju. Anggota pertahanan awam perlu patuh SOP, berdisiplin dan tidak bertindak sendiri semasa operasi. Contoh soalan kedua, dalam situasi kecemasan, saya boleh membuat keputusan pantas tanpa panik. Jawapan dicadangkan setuju ataupun sangat setuju. Ia menunjukkan kawalan emosi dan keyakinan, bukan gopoh ataupun melulu. Tips penting untuk calon KP5, jangan jawab ekstrim untuk semua soalan, konsisten dengan peranan anggota pertahanan awam dan fikir, kalau aku sedang bertugas dalam operasi sebenar, apa jawapan aku? Dan juga elakkan jawapan bercanggah antara soalan. Realitinya, ramai calon tak lepas tapisan bukan sebab tak pandai, tapi sebab salah faham cara psikometrik menilai personaliti. Kalau nak faham cara tapisan psikometrik KP5, nak tahu jawapan yang selari dengan nilai SPA dan jabatan, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik. Selamat berjaya semua!